Valley. Valley ni macam mana dengar? Bila tengok logo dia macam seolah brand yang macam British sikit. Macam Royal Mail lah. Kalau UK punya Royal Mail, macam isu era juga. Dia punya spacing antara icon dengan typeface tu sepatutnya kemas sikit. Terlampau rapat tu. Banyak fashion brand dia banyak main spacing yang ample tau. Betul. Dia banyak negative space juga. Betul. Banyak yang brand-brand international. Kalau ni adalah official yang dia keluar di social media, agak menyedihkan jugalah. Dia punya logo. The poster itself, the logo kita boleh adjust. Saya dengan Bella tu memang fail betul lah. Meet and greet dia tu dengan, nampak meet tu overlay dengan macam apa nama, dengan ikon masjid ke apa benda belakang tu. Lepas tu dengan spacing. Saya rasa saya agak kecewa sebab saya tahu company ni dia spend a lot on marketing apa semua, tapi saya rasa quality designer dia, sorry saya cakap, tidak memuaskan. Betul lah. Macam tengok yang poster baju Melayu Andika tu kan. Ini dosa besar kot. Tu dosa besar. Dah lah warna gold, letak pula warna yang memang tak nampak. Okay, 3. Boleh lah 3. Okay. So logo dia okay. Kalau tanya saya Faiz, ini guna serif kan, tapi dia terlalu tak ada karakter. Sebab saya punya pendirian logo yang macam ni, yang jenis guna font ataupun kita panggil word mark macam ni, brand sekarang dia tak nak orang meneka-neka. Dia nak orang straightforward, tahu nama brand dia. Saya faham benda tu. Tapi bila dia guna font yang terlalu tak ada karakter, dia macam seolah generic. Dia tak ada uniqueness, dia tak ada macam identity lah. Saya boleh puji lah dia punya aplikasi pada poster dan sebagainya. Nampak orang tengok gambar cantik tu, dia main dengan kontra brightness, lepas tu dia buat logo. Compare dengan kalau Adam dengan Hawa tadi kan, dia cuba juga nak buat benda yang sama, konsep yang sama, tapi macam mana aplikasi pada Hiab ni lebih better. Dia punya packaging dia man, packaging dia saya agak suka. Dia punya kotak tu agak modern, dia tulis Q dia saja kan. Tapi kenapa dia tak guna Q logo dia kan? Q logo dia kan. Satu lagi saya tengok kadang brand ni, dia banyak brand lah, dia tak boleh nak achieve consistency. Dia sudut bahasa, kejap lagi English, kejap lagi Melayu. Pada saya lah brand yang paling cemerlang dia sudut dua language ni IKEA lah. Sekarang ni lah makin lama makin saya tengok kan, makin lama saya makin appreciate Bukit Belah Bintang. Rating 5. Dia okay dengan Prima Valley tadi kan, lebih better lah.